terima doa-doa. Sekali doa kau dia akan terima kan. Dan dia tahu kalau kau doa untuk keturunan kau memang dah tentulah ikhlas. Keturunan kau belum beranak lagi, tak ada apa yang dia boleh bagi kat kau orang. Tak? Kalau kita ni doa untuk anak kita kan, wahai Allah, jadi kalau anak aku kaya raya sehari, anak aku kaya raya dah tentu dia boleh belikan aku itu, boleh belikan aku ini. Boleh bawa aku pergi sana, boleh bawa aku. Ini tak tuan-tuan, cicit kita mana kita nak hidup lagi. Kalau kita hidup pun macam tak hidup juga. Umur dah dah dekat nak 100 tahun, macam mana kita nak enjoy kan. Tetapi kita doakan untuk dia masa kita mampu untuk melaksanakan doa tersebut. Ya, jadi kalau doa yang jenis macam tu tuan-tuan, confirm ikhlas. Macam tuan-tuan bagi kucing tepi jalan makan lah. Tuan-tuan bagi kucing tepi jalan makan, anjing tepi jalan makan. Apa yang tuan-tuan nak harap daripada kucing tu? Saya tanya tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan nak harap daripada anjing yang tuan-tuan bagi makan tu? Burung merpati, tuan-tuan bagi burung kan dekat depan rumah apa-apa bagi dia kan. Apa yang tuan-tuan nak harap dari dia? Tuan-tuan ingat anjing tu, kucing tu boleh datang bawa bawa something untuk tuan-tuan? Tak ada. Dia boleh kerja tuan-tuan, tak ada. Besok dia datang lagi, tuan-tuan bagi lagi. Besok dia datang lagi, tuan-tuan bagi. Ataupun tuan-tuan keluar mana-mana nampak kucing kan, memang sengaja dekat dalam beg tu ada simpan makanan kan, barang-barang dia. Saya nak tanya tuan-tuan nak harap apa daripada dia? Jadi orang jenis ni tuan-tuan, tuan-tuan ingat Allah Ta'ala tak tengok ke? Ya. Tuan-tuan janganlah buat sebab nak tunjuk kat orang kan. Allah Ta'ala tu tengok tuan-tuan buat tu. Budak ni, dia buat benda ni kan, korang yang buat benda ni kan, engkau nak harap apa daripada kucing tu? Betul tak? Engkau harapkan Allah Ta'ala tengok. Samalah macam Nabi Ibrahim bila dia doakan keturunan dia. Keturunan bukanlah kucing, bukanlah keturunan itu kucing. Tapi kau tak akan dapat apa-apa pun daripada keturunan kau. Keturunan kau pun nak doakan kau pun tu mungkinlah jarang-jarang lah. Kalau tak ada pun didoakan mak dia lah. Anak kita ke cucu kita tu. Cicit kita akan doakan cucu kita. Cucu kita akan doakan anak kita. Macam tu lah. Adalah sekali-sekali kan. Tapi bila kita doa tu, kebarangkalian untuk Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita tu cukup tinggi. Sebab apa? Sebab kita doa dalam keadaan yang kita, dengan dalam keadaan kita ikhlas. Sebab kita bukan nak harap apa-apa daripada anak cucu kita. Kita nak harap apa daripada anak cucu. Cucu cicit lah, anak tu okey lah, cucu cicit. Apa kau nak harap daripada dia? Dia lahir pun kau dah meninggal kan. Jadi, kebarangkalian